Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ni Alang nak share berkenaan dengan masalah yang customer alami. So kalau tengok dekat sini dia punya isu adalah dia punya plug 3 pin ni dah terbakar dah burn badly burn. So apa benda yang perlu kita buat adalah untuk tukar kepala plug. So kalau ikut untuk tukar kepala plug ni senang je. Just potong saja yang ni. Okey. Ni potong saja. Lepas tu kalau tengok dekat sini dia macam ada kain. So kain ni perlu buka dahulu sampai jumpa yang 3 wire ni. Okey, so yang ni Alang akan clearkan dulu. Okey, so sekarang ni Alang dah buka dia punya kain insulation ni. So kalau tengok dekat sini ada 3 wire, brown untuk live, biru untuk neutral dan juga kuning hijau ni adalah untuk bumi Okey, kalau tengok dekat sini macam ada menggerutu sikit kain-kain ni kan. So yang ni kita boleh kemaskan lah dengan menggunakan tape electrical ataupun apa-apa tape. So yang ni Alang akan tapekan dahulu. Okey, so sekarang ni Alang dah settle kemaskan dekat bahagian sini. Okey, so untuk next step adalah Alang akan tukarkan kepala plug yang ni jenis work. So kalau dia tengok dekat sini rewirable heavy duty plug work power. So biasanya Alang memang suka gunakan master plug yang ni. Mungkin sebab dia punya design dan sedap untuk pegang lah. Okey, so yang ni dia punya barang dia. Master plug ataupun dia tulis dekat sini adalah perma plug. So yang ni adalah original lah. Kalau tengok dekat pasaran memang akan ada design macam ni. Tapi kalau dia tak datang dengan kotak macam ni, biasanya dia banyak kurang. Faham lah Okey, seterusnya yang ni untuk buka ini kita tengok sini ada tiga skru. So buka dulu sini. Tapi yang ni untuk pegang wire ni, dua ni. Tengok sini. Tak sini. Untuk pegang wire. Okey, so Alang ni Alang akan explain sedikit lah berkenaan dengan plug top. So Alang akan buka dulu. Okey, so kalau tengok dekat sini untuk pasang 3 pin plug, kalau ikutkan mudah saja sebab dia ada 3 point saja. So yang ni yang ada fuse ni adalah live, yang sini adalah neutral, yang sini adalah D. So untuk pemasangan wire yang dekat sini perlu main peranan. Kita perlu potong dulu. So biasanya Alang punya praktis adalah letak dahulu dekat sini. Okey. Letak dulu dekat sini. Okey, seterusnya yang ni okey. Yang live ni coklat. Okey, yang live ni coklat. So letak dekat sini. So agak-agak dia lebih daripada yang sini, lebih daripada sini. So ini Alang akan potong. Okay. Settle. So untuk edding macam ni rasanya edding dah cun lah ataupun boleh potong sedikit. So untuk neutral potong bawah sikit daripada edding. Okey, dah settle. Nampak macam ni saja dia punya cara dia. Okey, untuk next adalah kita buka dia punya insulation ni supaya nampak dia punya copper saja. So yang ni Alang gunakan wire stripper. So lebih mudah lah. Kalau nak guna manual pun boleh. Maksudnya macam ni. Kalau tak ada stripper kan. So kita okey macam tu. Sebab sama je. Cuma yang ni dia lebih mudah dan cepat. Dan kalau kita marking dekat sini, so dia sama je lebih kurang. Contoh macam ni kan. Kalau marking sini, dia tertarik. Yang ni adalah dia punya stopper. So kalau kita nak stop sini, macam ni.
Dia akan tarik sampai sini lah, dari sini ke sini. So macam ni Alang nak tarik dia sedikit saja. Okay, so next step adalah biasanya Alang akan pintalkan dahulu. Pintalkan dahulu yang ni supaya dia punya urat-urat dawai ni dia tak ni lah, menggelupur lah. Okay. Seterusnya yang ni kalau ikutkan sini ada dia punya skru sini. Okay, so buka dahulu skru sini. Lepas tu copper tu masuk dekat, gigitkan dengan dekat skru. Okay, so yang ni Alang akan pasangkan dahulu lah. Okay, so sekarang ni dah complete pasang. Kalau tengok sini, live, neutral, leading. Tengok dia punya kedudukan wire dia. Tak terlebih ke, tak terkurang ke, just nice ya. Okay, nampak. Okay, seterusnya yang ni bila dah complete pasang, yang ni boleh masukkan semula. Sini. Lepas tu ikat. Yang ni agak-agak sesedap rasa je. Okay, so sekarang ni dia dah start menggigit. So pastikan dia balance lah kiri dan kanan. So yang ni agak-agak je. Tak terlampau ketat dan juga tak terlampau loose. Okay, nampak macam ni. Okay. Okay, just nice. Lepas tu yang ni tutup semula. So masukkan skru yang ni balik. Okay, so sekarang ni dah siap untuk pasang plug 3 pin. So brand Master Plug. Okay, so kalau ikutkan Alang adalah repairer steam iron dekat Melaka. So yang ni customer punya. So dah complete. So kejap lagi Alang akan test run dan monitor dia punya pressure dan juga temperature untuk steam iron ni. So itu saja perkongsian daripada saya berkenaan dengan kepala plug 3 pin, plug top. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Alang Nafiq. Thank you.